Ingat tak kisah si Luncai yang terjun ke sungai dengan labu-labunya? Selepas bersembunyi di hutan, dia akhirnya ditangkap semula. Kali ni, Hulu Balang tak bagi muka. Masukkan dia dalam guni. Esok kita humban ke sungai, kata mereka. Tapi Luncai kan bijak. Dalam perahu, dia berpura-pura dengar bunyi rusa terperangkap. Sayangnya rezeki. Pergilah ambil dulu. Aku ni dalam guni, mana boleh lari, katanya. Hulu Balang yang tamak pun termakan umpan. Ketika mereka pergi, datang seorang saudagar India. Dengar saja tangisan Luncai dari dalam guni, dia pun bertanya. Luncai menjawab, aku dipaksa kahwin dengan puteri raja, aku tak mau. Saudagar itu terkejut, kenapa kau tolak? Luncai pun berkata, aku miskin, tapi kalau kau ganti tempatku, mesti raja suka. Tanpa fikir panjang, saudagar itu setuju bertukar tempat. Luncai terus lari ke hutan. Tak lama kemudian, Hulu Balang kembali dan terus mencampakkan guni itu ke sungai. Aku saudagar, bukan Luncai, jerit lelaki malang itu, tapi Hulu Balang tak percaya. Maka tenggelamlah si saudagar, manakala Luncai bebas seperti biasa.